Alhamdulillah lah geng. Boleh lah. Ikan putih lah, tak besar sangat. Adalah 2. Ni boleh lah kot. Mak aku suka ni buat goreng-goreng tepung. Yang sedang sikit tu kita lepas. Buat tak cantik lah. Tidak dulu tebai geng. Memang talapia je naik geng. Lampam ada. Lampam kalau sini biasa orang main pakai apa? Umpan kelapa lah. Kelapa yang kering tu kan, yang bagi itik makan tu. Bancuh sikit dengan tepung. Memang saiz dia nak dekat 2 tapak tangan kita ni. Dalam 1 kilo lebih. Nak dapat sini dulu. Boleh lah geng. Saiz dia boleh lah. Untuk mari tak terlepas geng. Licin geng. Ni boleh lah. Mak aku gemar ni. Buat goreng-goreng tepung. Goreng tepung jangan buang sisik. Buang sisik memang kurang sedap lah. Kalau tak buang sisik dia, goreng garing sikit. Bubur tepung, campur tepung. Memang sedap. Buang dia punya perut-perut je lah. Okay, jom kita try.